Korang, itu hari aku cerita pasal Kesultanan Melaka dan Johor Riau. Kali ni aku nak sambung cerita pasal Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Pada zaman dahulu, negeri-negeri di Tanah Melayu diperintah oleh raja-raja yang hebat. Setiap negeri ini mempunyai cerita dan bagaimana kesultanan mereka bermula dan warisan yang masih ada hingga kini. Okey, kita mulakan dengan Pahang. Dahulu kala, Pahang merupakan sebagai daripada Empayar Melaka. Sultan Mansur Shah dari Melaka menghadiahkan negeri ini kepada puteranya. Raja Muhammad Baginda pun menjadi Sultan Pahang pertama pada tahun 1470 dan memerintah dari Pekan. Kemudian cerita Kesultanan Perak pula. Selepas kejatuhan Melaka Portugis pada tahun 1511, putera anak kepada Sultan Muhammad Shah, Raja Muzaffar, lari berpindah ke Sumatera. Setelah sekian lama, rakyat Perak merasakan mereka memerlukan seorang sultan. Jadi mereka menjemput Baginda untuk pulang memerintah. Raja Muzaffar membawa bersama pedang curah si manja kini dan menjadi Sultan Perak pertama pada tahun 1528. Ketiga, cerita Kesultanan Terengganu pula. Pada awal abad ke-18, Terengganu berada di bawah naungan Kesultanan Johor Riau. Sultan Abdul Jalil dari Johor menghadiahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin, seorang putera dari keluarga bendahara Johor. Dengan bantuan Raja Petani Siam, Baginda menjadi Sultan Terengganu pertama pada tahun 1708 dan menumbuhkan kerajaan yang kekal hingga ke hari ini. Kemudian kisah pasal Kesultanan Selangor yang diasaskan oleh keluarga Raja Bugis dari Johor Riau. Dahulu seorang putera Bugis bernama Raja Lumur tiba di Selangor. Pada waktu itu, ramai orang Bugis duduk Selangor. Lain Cela ketika itu menjadi putera Johor Riau mendapatkan blessing pengiktirafan Sultan Perak dan diperkenankan. Pada tahun 1766, Baginda ditabalkan sebagai Sultan Selangor pertama dengan gelaran Sultan Salihuddin Shah. Kuala Selangor menjadi pusat pemerintahannya dan negeri Selangor terus berkembang pesat hingga ke hari ini. Okey, Kesultanan Melayu bukan sahaja meninggalkan sejarah yang menarik tetapi juga warisan yang masih boleh kita lihat hingga hari ini. Macam sistem pemerintahan di setiap negeri ada sedikit berbeza. Macam Pahang, Terengganu, Selangor menggunakan sistem pewarisan tahta turun dari ayah ke anak. Di Perak pula gunakan sistem pengiliran di mana kerabat diraja bergilir-gilir memerintah. Untuk anak sultan pula ada gelaran khas macam Tengku Mahkota di Pahang, Raja Muda di Selangor, Kedah dan Terengganu. Sultan ialah ketua agama bagi negeri masing-masing. Undang-undang Islam diamalkan sebagai asas pemerintah. Kesultanan Melayu mengubal undang-undang berasaskan hukum kanun Melaka dan setiap negeri mempunyai perundangan sendiri yang disesuaikan dengan adat tempat seperti hukum kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Warisan hukum kanun Melaka terbukti dalam fasal-fasal berhubung peraturan dan larangan istana, perkeluargaan Islam, jenayah, hutang-hutang dan hukum jual beli. Setiap negeri juga mempunyai adat yang agak berbeza dari segi upacara kelarian, anak raja, pertabaran, perkahwinan dan kemanangkatan. Sewaktu pemerintahan dahulu, kebanyakan negeri membuka pelabuhan untuk perdagangan dan ada mata wang sendiri seperti bongkar di Perak, Pitih di Pahang, Kelantan untuk urusan perniagaan. So, dari zaman dahulu hingga kini Kesultanan Melayu telah memainkan peranan penting dalam membentuk negara kita. Walaupun zaman berubah, warisan kesultanan masih terus dihormatkan dan diamalkan dalam sistem pemerintahan, adat, istiadat dan cara hidup rakyat Malaysia sehingga kini. Okeylah, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, follow and share Remiza channel. Terima kasih kerana menonton. Bye.